Tangkap tepat tangkap gambar kak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cepat kak. Dah ke belum kak? Tu tepung kat dalam tu kak oi. Dah ke? Kalau dah cakap dah. 1, 2, 3. Ni yang crumble tadi, yang ada chocolate chip. Ini pisang yang ranum. Akak lenyekkan dia lah ya. Lenyekkan pakai apa yang ada je lah. Pakai cawan ke, pakai apa yang akak ada kat rumah je. Crumble, kita akan ajar ya buat macam mana buat crumble dia. Ini pisang dilenyek-lenyek macam ni. Tak perlu nak lenyek hancur sangat, lumat sangat. Okay, dah lenyek macam ni akak tepikan lah. Dah tak payah dah nak tengok. Dah tak tepi tau. Yang penting ada ketulan-ketulan sakti lah. Supaya bila kita tergigit, pisang rupanya macam tu. Okay. Okay. Now kita nak buat crumble. Untuk crumble, tepung gandum 150, mentega sejuk 100 gram, gula 50 gram. Gula saya pakai brown sugar untuk yang atas, bawah ni saya pakai gula biasa. Cinnamon powder 1 sudu kecil. Yang ini dia sejuk ya. Saya sejukkan tadi. Dia. Okey, crumble, tepung gandum 150, mentega sejuk ya. Ni sejuk ya kak. 100 gram, gula 50 gram, cinnamon powder 1 sudu kecil. Ni dah ada. Now saya nak masukkan brown sugar tu you all boleh pakai je brown sugar yang mana-mana jenama you all nak guna, okey. Korang tu 50 gram je. Masukkan tepung gandum sebanyak 150 gram. Kemudian akak masukkan cinnamon powder. Ni cinnamon powder. Powder ni akak masuk akak masuk 1 sudu kecil agak-agak lah kak ya. Sebab cinnamon powder ni akan memberi aroma terapi untuk diri sendiri ya. Screen ya. Gaul pakai tangan, jangan pakai sudu. Kalau pakai sudu besok-besok pun tak jadi crumble dia. Jadi benda lain. Akak buat macam serbuk roti lah kak. Akak contohnya akak tak ada brown sugar. Akak nak pakai gula biasa pun boleh, tak ada masalah ya kak. Akak kena buat. Kalau akak tak buat and then akak tak tahu, dia akan jadi macam ni. Ya. Okay dah. Now you masuk dalam peti sejuk. Peti sejuk tu peti sejuk yang chiller tau, bukan frozen, okay. Telur A atau B, akak dengar ya, A ataupun B. Gula 200 gram, telur 4 biji, gula 200 gram. Garam dan juga perisa pisang 1 sudu kecil. Okey, garam, akak telur kena 4 biji saiz A ataupun B. Kalau akak tak ada A ataupun B, akak cari juga. Kalau nak gula dia maju sangat saya cakap, 200 gram. Yang ni boleh pakai blender, boleh pakai whisk. Tapi saya hari ni pakai whisk lah. Garam 1 sudu kecil. Sebab garam ni perlu ada untuk menaikkan rasa cinta. Okey. Kemudian masukkan banana flavor. Saya tunjuk kat akak. Banana flavor ni akak boleh je cari kat kedai kek. Tapi ambil lah yang warna putih macam ni kan, warna jernih macam ni. Ya akak lama tak live. Memang lama tak live. Lama tak live kan. Masukkan juga perisa pisang 1 sudu kecil. Okay, now akak ambil akak punya whisk. Akak whisk je. Tahu sekarang ni bahan-bahan ni, akak janganlah kata, oh saya tak ada brown sugar, saya kena tunggu brown sugar saya. No, akak kena buat juga. Ada brown sugar, tak ada brown sugar, buat ya kak. Okay, you mix je dulu kak, sampai dia betul-betul sebati lah. Yang ni dia macam macam nak cakap, kita mix je supaya kita ada kerja. Boleh je pakai mix, boleh je pakai blender. Tapi saja nak pakai whisk.
Kak Etok tu dah buat dah korang lah, jaga ayah saya. Mixer boleh? Boleh akak. Ni kek pisang crumble. Wait nah, siapa yang baru masuk tu kita tunjuk crumble tu macam mana. Sebab saya tak boleh teruskan whisk ya, sebab penat. Ini crumble dia kak. Akak tengok cantik tak cantik crumble dia kak. Crumble tu dia bila gigit dia rasa cinnamon powder sikit-sikit. Rasa macam makan kat hotel. Gitu. Bati ni dah hampir-hampir hancur. You boleh masuk. Akak boleh pakai minyak masak boleh. Minyak jagung boleh. Minyak apa-apa minyak lah. Tapi jangan diesel ke Petronas ke apa, jangan ya. Minyak 175 bersamaan dengan 1 cawan. Okey, 1 cawan metrik ya. Lepas you masukkan minyak ni, you mix dia. Dia akan jadi macam berat sikit. Saya pakai minyak kelapa pula. Saya pakai minyak pisang kan katanya. Maaflah kak, dia tak nampak. Okey, di Pawali pisang berangan. Okey, bila you dah start whisk, masuk minyak, dia akan berat sikit. Dia akan berat je kak. Mengacau dia. InsyaAllah bila kak rajin kacau macam ni, besok tumbuh masa. Aduh, patutnya kita pakai mixer saja. Mixer pula. Apa nama dia? Blender atau mixer. Tapi nak belagak kan, kita pakai whisk. Sampai bergoyang-goyang meja semua kak. Ayo. Kena semangat ya kak buat kek pisang ni. Padahal boleh je pakai blender ataupun mixer ya kak. Tapi saja nak borak-borak sambil buat kerja, kenalah buat lama sikit kan. Okey dah lah kak, penat saya. Ni ketepikan dulu. Kita timbang dulu tepung. Akak, telur, gula, garam, perisa pisang, minyak. Kita dah buat 1, 2, 3, 4. Ni ya 1, 2, 3, 4 dah. Pisang ni sekejap lagi kita akan masukkan. Kita nak timbang tepung gandum 260, baking powder, soda berkarbonat 1 sudu kecil bersamaan dengan 7 ke 8 gram. Jelas tak kak? Baking powder lain, soda berkarbonat lain. 8 gram, 8 gram. Jelas? Okay, now you timbang dulu you punya tepung. Tepung jenama apa-apa ikut suka kak. Saya pakai tepung jenama rose. Tepung 260. Masukkan. Dengar kak, baking powder dengan soda berkarbonat lain ya. Masukkan dua-dua. Baking powder 1 sudu kecil bersamaan dengan 7 ke 8 gram. Masukkan soda berkarbonat 8 gram. 1 sudu kecil lah. And then you ketepikan bahan-bahan you. Ini kita nanti nak tapis tau. Ayak tapis kau. Nanti kita tak oven kat sini oven kat sana. Sekejap lagi saya kepanasan lah kak. Hari ni tak ada apa tu? Apa nama dia? Apron. Siapa nak sponsor apron boleh sponsor. Apron hilang lah kak. Apron pun hilang. Okay, now you masukkan. Okay, akak saya nak tunjuk kat akak ya. Kenapa saya tak, kali ni saya tak lenyek. Betul-betul lenyek tau. Saya lenyek ikut suka saya je. Akak nampak ada ketulan-ketulan sakti tu kan. Bila akak tergigit, pisang rupanya. Macam tu. Ya. Kalau akak tak tergigit tu, tak rasa. Kalau kek pisang dah bercoklat, saya pakai blender kan. Hancur lah dia kak. And then you pakai whisk lagi macam ni. Oh, sana pun ada mercun lagi ke? Lampau kau. Lepas tu dah kan. And then you ambil ayak santan. Bukan ayak
pengayak you tu, kalau boleh pakai yang santan punya lah, baru dapat eksklusif kan akak. You tepung, gula, astagfirullahalazim, telur, gula, garam, perisa pisang, minyak pisang. Now masukkan tepung gandum ya, 260 gram, baking powder 1 sudu kecil, soda berkarbonat 1 sudu kecil. Okey ah. Nampak ah? Okey. Now you masukkan dalam you punya kek. Lepas tu you kasih ayak. Kacau macam ni. Okay, akak kacau-kacau macam ni tau kak. Sambil kacau tu selawat-selawat dah sikit ke. Akak, kek pisang ni dia tak sensitif. You nak kacau macam ni, lepas tu you nak pusing balik ikut suka you. You nak pergi sini, boleh je kak. Tak ada masalah pun akak oi. Yang penting kek pisang ni dia tak sensitif. Okey dah akak. Jangan lama-lama sangat, nanti dia ni. Nanti saya yang penat, bukan dia. Tu pakai spatula, korek bawah-bawah tu kak. Mana tahu ada ketulan-ketulan tepung yang tak sebati kak kan. Ini akak, Satno saya tunjuk ke akak dia punya tekstur pisang dia. Ini kalau tergigit ni dia macam tergigit macam tu. Pisang rupanya gitu. Rumah berselegak sikit. Okay, nampak tak ada ketulan-ketulan pisang sakti tu kan? Itu kalau tergigit tu dia menangis-nangis lah kak. Okay Okay, lepas tu saya kan ada walnut. Yang ini tadi tu kan original. Yang ini saya nak tambah lah sikit walnut. Bila makan tu jadi sedapnya kau macam tu. Kak, ni tak jual. Kak, tak nak jual sikit pisang. Tak. Saya buat masa ni memang saya dah tak ambil order lah kak. Sebab ayah saya kan, ni walnut saya baki buat kek carrot cake. Dia masuk walnut. Kalau korang masuk walnut ke apa-apa kat dalam ni kan, dia memang takkan crunchy tau. Macam yang you akan, dia adalah rasa crunchy dia, tapi tak adalah sepenuh crunchy macam crumble kita yang dekat atas tu tau. Satno. Lepas tu you taburkan coklat rice. Ikut suka lah nak letak banyak kak kan. Yang ini siapa yang nak buat original tak perlu masukkan walnut dan juga coklat ni lah. Faham tak kak? Bakar suhu berapa? Bakar suhu macam kek pisang double coklat kita jugalah. 165, api atas bawah, rak paling bawah selama 40 minit ke 1 jam. Depends on your oven. Sebab oven kita tak sama ya akak abang. Saya rasa abang kot tanya tu. Then you kacaukan dia lagi akak. Ni kau aku tunjuk-tunjuk terjatuh menangis kau. Tengok kak, ada coklat, ada walnuts, ada coklat chip, ada pisang. Now akak masuklah kak dekat dalam bekas akak. Kalau akak nak, ni boleh masuk loyang 10 inci, 9 inci, 8 inci. Tapi 8 inci akak kena lama sikit bakar dia. Sebab dia kecil kan. Dia kena lama sikit bakar. Dia akan tebal tau. Bila tebal take time sikit. Nanti kalau macam dah agak-agak 45 minit tu, dia cocok pakai lidi. Alright? Penat cakap. Okay, now you tuang ke dalam you punya loyang. Akak 10 inci boleh, 8 inci pun boleh, 9 inci pun boleh. Tapi 8 inci tu akak punya ketebalan dia kena tebal ya. Bukan yang buat brownies punya ya. Kena tebal, I think 3 kot. 3 cm 3 inci tebal dia. Faham tak? 10 kali ni sebenarnya loyang 10 kali 10 kak. Dah masuk kat dalam peti sejuk kan. Now you letak dekat atas kek tu lah ya. Faham tak? Masuk tangan kau tau kak. Oh, kita tak jual ya kek ni. Tak maaf, kita tak jual. Crumble ni you taburkan dekat atas kek dia lah.
Saya minta maaf, saya tak jual kek ni. And saya pun dah lama tak berniaga. Ini saya tunjuk je. Lagi tebal, lagi nikmat ya. Crumble pakai brown sugar lagi sedap lah berbanding gula biasa. Tapi kalau tak ada brown sugar, you pakai je gula biasa kak. Nak tunggu you ada brown sugar tu mungkin tahun depan. Sebab yang tadi tu saya dah tak letak coklat chip, saya letak pisang. Kali ni saya nak letak coklat chip pula lah. Ikut korang lah. Satu adunan ni untuk 10 inci dan juga 3 kali 7 dapat 3 bekas. 3 bekas lah. 7 kali 3 ya. Oh, sekarang ni saya dah tak jual kek pisang harga RM35 sebab untuk kek pisang saya kan dah bercoklat tu kan. Saya dah tak jual RM35 dan naik harga dah kak. Masuk oven. Ni crumble bersama chocolate chip. Alright, crumble bersama chocolate chip. Okay, ish nampak ruang tamu yang berselerak di sana. Okay, now you all tak payah nak panas-panaskan oven lah. Tak payah panas-panaskan oven. Ini yang dah siap bakar ya. Yang ini original lah. Dalam dia betul-betul original. Lepas tu atas dia ada pisang salai. Pisang salai kau kak. Oven tak payah panaskan pun tak apa. Sekejap saya pergi masuk oven yang sana tu ya. Sebab kalau saya masuk oven sini, InsyaAllah saya kepanasan. Okay. Ini dia punya chocolate chip crumbles cake pisang. Panjang nama dia. Kak ya, dengar betul-betul kak ya. Suhu 165, api atas bawah, rak paling bawah selama 45 minit ke 1 jam. Depends akak punya oven. Siapa-siapa yang rajin, tolonglah tulis kak. Typekan, nanti ada orang tolong pinkan. Oven nak panaskan dulu boleh, tak nak panaskan pun tak apa. Suhu 165, api atas bawah, rak paling bawah. Kipas, kalau ada kipas dekat oven tutup. Okey, tak perlu on kipas. Kipas shilling, kipas mana-mana kipas yang kat luar oven boleh buka. Okey kek dia moist ya. Jolok macam tu. Atas dia crunchy tau kak, rasa biskut-biskut. Semua ada. Allah jatuh. Banyaklah saya kena makan. Ui. Alah tak jelas kau. Okay. Menggigil tangan. Dia memang sangat lembut ya. Lembut sangat-sangat kek dia. Atas dia crunchy. Faham tak? Saya rasa nak makan pula. Okay, susun balik lah. Tadi, nenek mak kau jatuh. Nasib baik dah jatuh kau. Ni yang crumble tadi, yang ada chocolate chip. Uish, bau dia. Cakap betul kak. Ish, ya Allah, bau dia. Bau cinnamon dia naik kau kak oi.